Hi guys, good morning, good afternoon and good evening kepada semua pendengar saya. Selamat kembali ke dalam channel Ada Apa Dengan Cinta. Bagi podcast Ada Apa Dengan Cinta ni, kami akan bincangkan topik-topik cinta dan juga ilmu-ilmu psikologi yang dapat dikaitkan dengan perhubungan. Tapi bukannya setakat hubungan percintaan, malah hubungan keluarga, persahabatan dan semua jenis hubungan lah, sebab cinta tidak hanya terhad kepada satu sahaja. Sebelum tu, izinkan saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Nur Aina binti Abdul Wahab. Saya merupakan pelajar tahun akhir di Universiti Malaysia Sabah, Kota Kinabalu, dan saya mengambil jurusan penulisan di Akademi Seni dan Teknologi Kreatif. Okey guys, bagi yang tak pernah dengar podcast saya sebelum ni, walaupun kalau ikutkan sekarang sudah masuk episod yang ke-9. Ya, okey. Saya sarankan anda mendengar dulu bermula daripada awal, daripada episod pengenalan sehinggalah episod yang paling baru saya post, iaitu episod 8 pada minggu lepas. Di mana di setiap episod tersebut kami ada membincangkan, bila saya cakap kami tu maksud saya dan juga tetamu jemputan saya. Kerana setiap episod saya akan menjemput tetamu, dan memandangkan ini sudah episod ke-9, mesti anda semua yang pernah mendengar sudah terbiasa dengan seorang tetamu tetap saya, iaitu Aisyah Nabila. Ya. Dalam episod ini juga, dia seperti episod-episod lain, Aisyah akan bersama saya dalam segmen yang kedua bagi membincangkan topik pada hari ini. Podcast saya ini adalah bertujuan untuk sebagai final year project saya, iaitu karya akhir ataupun satu subjek wajib yang perlu saya buat untuk melayakkan diri bergraduate. Tanpa melengahkan masa, saya memperkenalkan tajuk hari ini. Tajuk hari ini adalah MBTI. Kenapa saya pilih MBTI ni? Sebab MBTI ni kan, dia walaupun saya bertanya juga pada Aisyah, sebenarnya MBTI ni adakah dia berkait dengan psikologi. Dia kata ianya adalah macam mana, tu tak boleh dikaitkan dengan psikologi, tapi kita boleh percaya juga dengan MBTI ni sebab kadang-kadang ianya betul. MBTI ni dia boleh macam mana, dia boleh mengukur keserasian seseorang tersebut. Macam contoh, saya dan kawan saya, adakah kami serasi sebab MBTI kami sama atau berlawanan? Tapi ada juga, walaupun MBTI berlawanan, masih boleh menjadi sahabat sebab dia macam magnet tau. Dia macam, kan magnet kan, kalau dia berlawanan kan dia saling tertarik, macam tu. So sebab tu saya pilih MBTI ni, sebab kan zaman sekarang, dulu orang selalu tanya jenis darah apa, kamu darah apa kan. Tapi sekarang orang akan tanya, kau tahu tak MBTI kau apa? Macam tu. So daripada MBTI tu, kita akan dapat jumpa orang yang betul-betul satu pemikiran dengan kita, yang betul-betul serasi dengan kita. Okey, sebelum tu saya terangkan dulu apa ni MBTI. MBTI ni dia sebenarnya dia short form untuk Myers-Briggs Type Indicator. Dia macam, MBTI ni dia satu instrumen yang menganalisis personality seseorang, dan dia ada terdapat 16 jenis. Dia dalam 16 jenis tu, kita ada, setiap satu jenis tu dia ada 4 huruf, yang 4 indicate 4 apa, macam mana, 4 huruf lah, macam saya sebut huruf je lah ya, macam INTJ, ENFJ, ENFP. So setiap huruf tu dia ada maksud dia yang tersendiri.
Macam contohnya, setiap kali MBTI kita ukur MBTI tu, dia huruf paling pertama yang akan keluar adalah sama ada I atau E. Okay, I tu apa? I tu introvert dan E tu introvert. I atau E ni dia menunjukkan sama ada kita lebih suka bersendirian atau kita lebih outgoing. Kita lebih introvert ni, okay, macam introvert kita suka sendiri-sendiri je. Tapi kalau extrovert pula, kita jenis yang senang betul buat kawan. Kita jumpa orang kan, kita macam kita boleh hi macam tu, sekejap je boleh tukar kontak macam tu. Lepas tu yang kedua kita ada S atau N. Okay, dia ni S atau N ni dia merujuk pada sense atau initiating. Dia macam kita lebih suka fokus untuk fakta pada waktu tu, ataupun kita lebih suka memikirkan perkara yang lebih besar kepada yang lebih masa depan. Okey. Huruf yang ketiga yang akan terdapat dalam MBTI result tu adalah thinking or feeling, T atau F. So, untuk yang jenis yang thinking ni, dia lebih macam mana, mengikut fakta, mengikut rules tersendiri. Dia suka buat keputusan, dia kena ada sebab ni. Tapi untuk yang F pula, yang jenis type F, dia akan macam dia akan ikut feeling, dia ikut perasaan. Okay, dia nak buat keputusan dia berdasarkan perasaan dia. Oh, aku suka ni lah, okay, aku belilah. Tapi kalau jenis T, dia akan macam ni, aku nak beli ni, tapi aku akan guna ke benda ni, perlu ke benda ni, dia akan fikir macam tu. Tapi kalau F, dia ikut perasaan dia. Kalau dia suka, dia beli. Lepas tu yang terakhir, huruf yang terakhir adalah sama ada J atau P, iaitu judging atau perception. Dia macam judging ni kan, dia macam mana nak cakap, dia kalau judging, dia prefer untuk mencari apa tu, jalan tutup, jalan tamat dia, jalan sudah. Dia nak jalan penamat lah. Dia macam dia suka kalau cari sesuatu tu, dia kena ada penutup dia. Tapi kalau perception, dia terbuka kepada suatu maklumat baru. Dia lebih open lah. Kalau judging macam lebih tertutup. So kira macam saya nak cakap lah. So berdasarkan MBTI ni kan, kita boleh tengok lah. Okay, contoh kalau saya introvert and saya jumpa dengan orang extrovert kan, sesuai tak kami ni? Sebab walaupun saya introvert, dia extrovert, kita tengok dari segi lain, daripada segi kalau saya ISTP, lepas tu yang orang extrovert tu ESTP. Tapi kami, walaupun kami berbeza extrovert dengan introvert, tapi kami masih sama bahagian lain tu. Jadi maybe pemikiran kami akan lebih sesuai. Macam kalau kerja berkumpulan, kami ada group work atau kami ada tugasan bersama-sama, maybe akan lebih sesuai lah macam tu. So dia macam MBTI ni dia sesuai lah untuk digunakan kalau kita nak tengok lah diri kita ni type apa kan. Kalau kita malah MBTI ni juga kita boleh tengok tau, kita kerjaya apa yang sesuai dengan kita, apa kelemahan kita, apa kita punya kelebihan. Sebab untuk buat MBTI ni, kita akan jawab berpuluh-puluh soalan yang kita kena jawab dengan jujur. Kita akan gunakan skala Likert. Skala Likert ni macam okay, agree, disagree, not always, macam tu, tak confirm ke, macam tu. Dia macam kita akan guna skala Likert untuk ukur dia. So guys, untuk segmen yang kedua selepas ini, saya bersama Aisyah akan membincangkan lebih lanjut mengenai MBTI ni.
Malah maybe lah kan, kami akan dedahkan MBTI kami. Saya nak tengok juga. Saya rapat dengan Syah ni kan. MBTI kami ni sama ke tak? Kami akan ambil ujian MBTI tu untuk kami tengok. Kami ni sebenarnya MBTI kami ni sepadan atau tidak. Malah walaupun macam tengok contoh dia kan. Okay, saya cakap pasal MBTI ni dia boleh guna untuk semua situasi kan. Macam saya dengan Syah berkawan dan saya nak tengok MBTI tu sama ada saya sesuai atau tidak dengan dia. And walaupun MBTI kami berlawanan, tapi macam mana kami boleh rapat? Sebab opposite attract kan. Macam tu. So guys, jangan lupa nantikan segmen yang kedua selepas ini. Saya akan kembali dengan tetamu jemputan saya, iaitu Aisyah. So stay tune guys. Hai guys, kita kembali dalam segmen kedua bagi episod 9. Seperti yang saya terangkan dalam segmen 1 tadi, episod kita yang ke-9 ni kita akan bincangkan pasal MBTI. Okey, bagi yang tahu MBTI tahulah. Bagi yang tak tahu, kita akan terangkan dengan lebih lanjut. Kita akan bincang dengan Syah, iaitu tetamu tetap saya. Kejap lagi saya akan minta dia perkenalkan diri sekali lagi. Takut seminggu tu kan, macam takut ada yang macam otak anak ikan mas macam saya ni, seminggu lupa, 2-3 hari lupa. Jadi saya akan minta dia perkenalkan diri sekali lagi kejap lagi. Sebelum tu, jangan lupa macam yang saya selalu sebut, dengar dulu saya punya episod 1 podcast Ada Apa Dengan Cinta di aplikasi Podbean. Okey, sekarang kita nak masuklah kepada topik MBTI ni. Okey, jadi kita minta Syah perkenalkan diri dulu. Hai, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat petang dan selamat malam kepada semua pendengar di mana jua anda berada dan bila-bila masa saja anda mendengar podcast ini. Saya Syah Nabila binti Ambar, merupakan pelajar psikologi kanak-kanak dan keluarga di Fakulti Psikologi dan Kerja Sosial di Universiti Malaysia Sabah. Okey, itu pengenalan diri Syah. Okey, kita masuk kepada soalan yang pertama, iaitu sebenarnya Syah ni pelajar psikologi, jadi kita nak tanyalah soalan berkaitan dengan psikologi. Okey Syah, kita orang-orang muda-mudi semua tahu wujud MBTI tu. Tapi adakah MBTI ni dia ada kaitan dengan psikologi? Okay, MBTI is one of the personality test yang kita boleh kata valid lah di dalam psychology terms. Dalam personality test ni dia banyak. Dia ada 5 wave, dia ada 5 ocean, dia banyak. Jadi MBTI is the one of the personality test lah. And what is MBTI actually? MBTI ni senang kata ialah satu kajian personality yang ada 4, dia klasifikasikan kepada 4 kelas, which is untuk kita punya energy. Dia tengok juga daripada kita how kita process the information. Tengok juga cara untuk kita approach decision making. And lagi satu ialah kita punya structure of need. So daripada situ ada 4 huruf, ada 4 kelas, 8 huruf, which is sekejap lagi saya akan terangkan. Dan daripada MBTI ni sangat menarik sebab dia berkait, dia bukan sekadar bagi tahu kita punya personality, tapi dia juga berkait dengan personality apa yang sesuai dengan kita dan juga macam mana kita nak pilih career based on our personality. Okey, tadi Syah kata untuk kita ukur personality ni ada banyak jenis, types. Yes, ada banyak, ada 4 kelas dia. Okay, kenapa? Bukan ini. Macam yang tadi wave, ocean. 5 ocean tu. Kenapa? Kenapa macam tak pernah dengar lain tu. Macam MBTI ni yang paling famous. MBTI ni is popular between Korean actually.
Bila start popular between Korean, dia dah jadi macam satu benda yang macam kalau you guys pergi Korea ataupun Jepun, diorang akan tanya what is your MBTI untuk tengok you suitable with this job. And kalau berkenalan pun macam blind date ke apa, dia akan tanya what is your MBTI. Sebab diorang dah ada satu stereotype yang MBTI ni macam ni, MBTI tu macam tu, macam like that lah. Patutlah MBTI ni famous. Yeah, Korea rupanya. It's quite famous. Dia okay. pengaruh besar lah kat sana. Okey, jadi sekarang kita nak minta Syah terang lah pasal 8 huruf dalam MBTI tu. Sebelum ni dekat segmen 1, Aina ada terang juga. Cuma sebab otak kita pun tintong. Jadi kita nak minta orang yang lebih faham lah untuk terang pasal 8 huruf ni. Okay. From the 8 huruf, kita terbagi macam saya cakap tadi ada 4 kelas, right? So kita tengok pada kelas pertama which is the source of our energy. The source of our energy ni macam mana kita bagi energy kita kepada orang. Macam tu. So bawahnya ada E and I. E for extrovert and I for introvert. Extrovert that we know is seorang yang energized bila dia berinteraction dengan orang. Dia memang dia suka participate events, dia suka pergi bercakap dengan orang, dia pun jenis yang cepat bertindak balas. Kita tahu dia seorang yang macam sebab dia gain energy from that. Dia akan jadi macam dia makan gula. Makan gula lah bila dia bercakap dengan orang. Yes, dia rasa macam tak senang duduknya, macam tak boleh lah tak bercakap. Macam tu. That's someone who extrovert lah. And then we have introvert. Introvert pula, dia energized by ideas, reflection and working alone. Dia jadi cepat habis energy bila bercakap dengan orang ni. Itu introvert. Macam Sarah. Macam yes, one of our roommate that you has been heard from episode episode single. Yes. Episode single ni episode sebelum ni lah. Episode 8. Betul. Episode sebelum ni, episode 8, episode single. Yes. Sarah was one of the introverted people ever that I know. The most, very. They will like analyze and reflect before taking action first. And diorang memang sangat fikir lah untuk siapa diorang waste their energy. Macam tu. That's the introverts. But in psychology, ni tak ada dalam MBTI, tapi dia ada juga dalam psychology have a terms of ambivert. Ya, macam saya. Macam ambivert ni ialah dia di tengah-tengah antara extrovert and introvert. Dia sometimes she or he can be extrovert and sometimes she or he can be introvert. Tapi bila kita ambil ujian MBTI tu, dia takkan tunjuk dia takkan tunjuk lah. Tapi as we can see, macam kalau dah dapat macam 57, 56% introvert ataupun 56% extrovert, that we can see ourselves is like more to ambivert lah. Kita boleh manage untuk faham introvert macam mana, extrovert macam mana. Macam tu. Tapi kita pun rasa penat juga bila dah banyak bersosial. Like that lah. And then yang kelas kedua, which is how we process the information. Dia ada 2 huruf which is S and N. S is for sensors and N is for intuitives. Sensors ni untuk orang yang pragmatic. Orang yang daripada dia punya real world experience dengan dia fokus lebih kepada facts. Dia memang orang yang senang kata memang fakta punya orang lah. Contoh Syed Saddiq that we can see lah. Memang jenis fakta punya orang. Dia memang dia cara dia process the information, kalau bukan daripada fakta, contoh daripada feeling, tak diterima. Dia macam no, we cannot regulate from feeling. Kita kena ada ilmu, kena bukti lah. Macam tu. Itu orang-orang yang senses dia sangat tinggi lah. And then intuitive is focus on patterns, future possibilities and enjoy abstract thinking. When we say enjoy abstract thinking, maksudnya fikiran yang di luar kotak lah, that we can say. Fikiran yang macam awak ni tak nampak benda tu. Dia lebih kepada feeling, lebih kepada macam macam tak ada lebih kepada feeling sangat. Dia macam nak katanya like dia kurang sikit lah berfakta-fakta ni.
Dia macam if benda tu dia orang boleh terima, memang orang akan terima je. Walaupun there doesn't have any bukti yang kukuh. And then kelas yang ketiga is approach to decision making. Approach to decision making ni how kita buat decision lah. And ada dua which is T and F. T is thinkers, F is feelers. Thinkers, when dia buat decision, dia lebih kepada logic, analytic and dia akan evaluate the facts. Bukan senang-senang je dia tahu fakta tu, lepas tu dia macam, oh okay, ya macam tu tak. Dia akan tengok betul ke tak, dia akan dia akan kaji ataupun dia percaya, tapi kalau fakta tu macam membuatkan dia rasa ragu-ragu, dia akan stop. Itu cara dia buat decision making melalui fakta-fakta, melalui analyze. Itu untuk orang yang thinkers. Untuk orang yang feelers, dah nama pun feelers, so dia lebih kepada careful and consider people feelings and people point of view. Contoh orang thinkers maybe fikir macam kalau mencuri dia akan kena lock up, dia akan kena bayar, macam tu. Tapi untuk orang feelers, dia akan fikir macam, kalau aku mencuri, apa yang orang akan fikir kat aku? Mesti orang fikir aku jahat, mesti orang fikir aku tak baik, mesti orang tak nak kawan dengan aku. That's a feelers thinkers. Sedangkan kalau orang yang thinkers ni, yang T ni dia macam, nanti aku kena bazir duit pula bayar lock up, nanti aku kena masuk lock up, kalau aku dah ni, aku akan ada dah pernah masuk penjara dalam rekod. Untuk perbezaan antara thinkers dengan feelers lah. And then yang keempat yang terakhir kelas need for structure. Need for structure ni maksudnya macam how you perceive the words. Macam tu lah. Contoh di bawah ni ada dua which is J and P. J ialah judges, P ialah perceivers. Judges ni they like to make plans and list, follow schedules and highly organized. That's orang yang judges. Dia dia suka buat plan, dia suka buat list, dia suka follow schedules. Lepas tu dia suka organize things, dia suka benda-benda tu. Pengkritik nak katanya kan. So dia mestilah analyse semua benda, so dia kena organize. Kalau tak, dia tak nak kritik orang. Kalau judge orang tu lain. Judge orang lain. And then perceivers dia lebih kepada spontaneous, dia flexible. Lepas tu dia highly adapt to their outside environment. Dia cepat adapt dengan outside environment. Dia macam kalau judges ni, dia susah sikit nak adapt dengan outside environment sebab berlaku banyak perubahan. Diorang susah nak menerima perubahan tu. Tapi kalau perceivers, diorang lebih flexible. Like kalau tiba-tiba macam plan tu tak jadi, dia macam okay tak apa, we just go on. Contohlah kita pergi bercuti. How judges thinking is, alah kita kena back to the plan asal. Macam tu. Tapi kalau how perceiving thinking is macam, tak apalah, ni pun dah seronok dah, kita make fun from, kita buat satu keseronokan lain and satu memori lain walaupun tak ikut plan. Macam tu. So that's the difference from the point of view of judges and perceivers lah. Okay. Soalan terakhir untuk segmen 1 ni. Kan memang kita tengok ramai kan guna MBTI sekarang. Apa-apa je MBTI. Sahih ke MBTI ni? Macam boleh percaya ke? Betul ke? Okay. So MBTI is one of Myers-Briggs theory. Because of MBTI is Myers-Briggs types indicator. Jadi bila kita kata theory, we can use it but not depending on it fully. Because teori ni dah nama pun teori, jadi dia banyak lagi lompong-lompong yang kita boleh sangkal dan kita boleh improve. Macam tu lah. Tapi bukan nak cakap tak boleh guna langsung. Boleh guna tapi jangan 100%. percaya 100%. Yes, sebab bila kita kata pasal tadi dah cakap ni adalah satu personality test, right? So personality kita boleh berubah mengikut keadaan dan situasi. Okey. Jadi kita tamatkan segmen 1 dekat sini. Segmen 1. Kita tamatkan segmen 2 kat sini. Kita kembali selepas ini dalam segmen 3. Dan dalam segmen 3 kita akan tahu apa MBTI Syah. Ayo. Okay. Apa MBTI sesuai untuk setiap
pasangan masing-masing. Betul. Okay guys, stay tune untuk segmen ketiga. Hai guys, kita kembali dalam segmen yang ketiga. Okey, sebelum kita serahkan kepada Syah untuk dia terang-terang lagi kan. Jadi, sebelum kita serah kepada Syah, tajuk kita kan MBTI untuk episod ni. So, sebab kita nak tanya dululah, apa MBTI Syah ni? Sebab MBTI saya ISTP. Jadi kita tengok kita dengan Syah ni ngam tak dari sudut MBTI ni. Sebab kita dengar kan Syah punya MBTI macam berubah-ubah pula. It depends on my mood actually. Jom. So for me, MBTI saya ialah, saya kadang-kadang INFP, saya kadang-kadang INFJ. So I can tolerate for dua-dua tu. Tapi kalau ikutkan dulu saya Saya ENFP. Sangat tidak percaya. Saya extrovert dulu. Saya sangat-sangat extrovert. Saya macam semua orang sangat tegur. Tapi mungkin kerana faktor penuaan, jadi energi pun makin kurang mengikut usia. Penuaan macam sangat tua pula. Faktor umur dah makin bertambah lah. Kita boleh cakap kan. Makin matang. Jadi kita pun makin kurang bercakap. Kita simpan energy for the people that we just want to serve je lah. Macam tu. Ambivert kita tu macam makin memilih kepada introvert side. So, macam Nan cakap tadi kan, like, is it my MBTI is suitable to be friend with Aina, which is INFJ, or INFP is suitable with ISTP? Kat sini kan, actually, you guys can search Simplified Myers-Briggs Type Compatibility Chart. Dia memang famous. Memang bukan famous lah. Memang ada chart ni lah. Memang ada chart ni. So, by this chart, dia dah tulis siap-siap merah tandanya apa, biru tandanya apa, kuning tandanya apa, hijau cair tandanya apa, macam tu. So, you guys can tengok lah sama ada awak dengan kawan awak tu atau dengan pasangan awak atau dengan siapa-siapa yang awak nak tengok. Your idol ke apa kan. Macam you guys compatible ataupun tidak. Macam tu. Contoh macam kita tengok INFP with ISTP. Merah. Maksudnya tak comfortable. Think this one through. Macam tu. Kalau INFJ merah juga. Maksudnya kita tak serasi now. Tapi macam saya cakap, it's just a theory, right? So macam daripada teori dia cakap macam ni. Tapi actually we boleh je jadi kawan and roomies yang baik je. Macam tu. Kalau Sarah pula, apa dia punya MBTI tadi? Sarah, kalau tak silap, she is INTP. Oh, hijau. INTP with INFJ is apa tu, biru. Hijau. Hijau is got a good chance. Kalau saya pula hijau yang atas. One side. One side macam bertepuk sebelah tangan. Berasa. So awak berkawan dengan Sarah, effort awak banyak lagi daripada dia. And that shown actually Sarah dia memang kurang buat effort. Kepada diri sendiri pun dia kurang buat effort. Apatah lagi nak buat effort untuk orang lain. That's the case. Jadi dekat sini macam kita boleh bagi tahu like ada yang kita boleh ikut. Tapi macam saya cakap tadi, tak boleh percaya 100%. So you guys can check your own MBTI and then check on the list ni lah daripada table ni. Kita baru nak tanya Syah tadi, apa MBTI yang paling serasi? MBTI yang paling serasi ada. There's
lebih dari 10. Tapi I'll just share the common lah. Can you share the one that like introvert and extrovert couple so we can see. Okay. So basically memang introvert and extrovert is the best match. The best match because of daripada semua side ni pun memang extrovert dengan introvert je. Wow. Dua-dua dia macam seorang kena extrovert kan, seorang kena introvert. Dia tak ada dua-dua introvert sebab nanti dikubur hubungan tu. Dia macam pergi makan krik krik. Betul. Dalam kereta krik krik. Betul. Krik. Dia macam dia tak semestinya kita sama ni adalah kita pasangan kita tak. Kadang-kadang kita kena menarikkan perbezaan. Opposite attract. Opposite attract. Yes. So macam INFP, the best matches is with ENFJ. Berbeza yang depan dengan yang belakang. Yes, sebab introvert dia best matches dengan extrovert lah sebab dia dah penat bercakap kan. So dia kena cari pasangan yang banyak bercakap. And then P is persuasive. Dia seorang yang macam persuasive tadi tak ada plan, betul tak? Judges ni ada plan. So dia kena seorang yang planning. Kalau dua-dua tak ada plan, tak ada plan kahwin. Tak ada kahwin. Habis dua-dua santai, dua-dua tak ada due date. Kita macam ni lah sampai bila-bila macam tu. That's susah lah. Macam tu. Best friend boleh jadilah tapi untuk partner susah sikit lah untuk hidup. Macam tu nak cakapnya. Jadi nak apa tengok dulu MBTI ya. kita sampai ke pesan. Is the one off, but actually if you doesn't want to see pun tidak mengapa. Kalau you dah rasa macam serasi lah, tak nak lah nak check MBTI kan. Macam it's up to you. Macam tu. Because of jangan takut dengan perbezaan. Sebab yang kita nak ialah kesefahaman. Like itulah kata-kata hari ini. Okay. Kan kalau kita buat ujian MBTI macam kita mesti ada berpuluh-puluh soalan. Ambil kau. Bukan 5 minit dia kata 5 minit dia jawab. Lebih 5 minit. Kita jawab soalan tu, bila keluar result, dia akan tuliskan kita dapat MBTI apa and kenapa ada type belakang tu. Macam ada A. Yes. Ada 2 huruf which is A dengan I dan tak ingat lagi satu. Yang tu actually it doesn't bring banyak sangat pun. It's just you kuat ataupun tidak. MBTI tu kuat untuk you ataupun tidak. Macam Syah tak kuat dua-dua tu because I'm someone who can change many times. Macam kejap Syah akan rasa macam aku nak buat plan lah. So like in that 1 month I stick to my plan. Bahaya dia ni. Tapi bulan depan macam penat lah ikut plan. Ni je lah, spontan je lah. So I'm spontan. Kesimpulannya MBTI tidak berfungsi dekat Syah. Berfungsi. Tapi because of my macam my JMP dia macam kadang-kadang J Syah just 55%, P Syah 55% dan macam tu. So I'm tengah-tengah. So okay. Lepas tu kan kalau tengok result kan kita scroll bawah dia akan keluar yang kerjaya punya. So kira macam tu kan. Macam Aina dapat artistik punya kerjaya. Explorer Explorer punya kerjaya lah. Tapi kenapa Aina tak suka explore ni? Rasa macam tak valid pula yang kerjaya ni. Jadi pada pendapat Syah kan, MBTI kalau result kerjaya tu kan memang valid ke? Macam tu kita boleh. It depends on your minat juga actually. Dia tak semestinya valid betul-betul. But you can try. You can try. Dia macam bukanlah nak cakap macam aku memang tak minat langsung lah. But you can try. Mana tahu you minat. Macam tu. Tapi kalau you rasa benda tu macam macam bila baca the result like not me je. Maksudnya you yang salah jawab. Tu je. Kita pula yang salah. Ada you yang tak faham soalan and you yang tak jujur jawab. Kita yang salah tapi like kalau bahagian kerjaya dia tunjuk macam contohlah Ana boleh jadi pelukis but you doesn't know how to melukis. You cuba fikir macam because of you can be creative. You are creative, someone who's creative and tahu guna tools, tahu guna barang-barang.
So tak payahlah fikir daripada segi melukis sahaja. Say composer, compose something ataupun making something. Contoh macam benda ni pun sesuai untuk jadi cikgu juga. Because cikgu sekarang kan perlukan pemikiran-pemikiran kreatif. Untuk tarik anak-anak murid dia kat situ, you need to compose something juga. Tak semestinya you depends on the result. You tahu you punya personality macam mana and you try to adapt with your situation. Macam tu. So situasi kerjaya ni lebih sama ikut individu lah minat dia. Ikut individu, yes. Okay, kita dah tahu dah semua pasal MBTI. So lepas ni kita nak cari kerjaya, kita boleh try MBTI. Kita nak cari pasangan, try dulu MBTI. Jumpa-jumpa kan. Hai, sebelum saya minta nombor telefon, boleh saya tahu MBTI awak apa? So kita tengok. Actually for kerjaya dia ada test lain juga sebenarnya yang lagi legit lah for kerjaya. I didn't remember the name of the test, tapi korang boleh search which is test kerjaya, and kat situ lagi ada SATS kalau tak silap, SATS kalau tak silap. Dekat situ lagi lah menunjukkan you are social person ke ataupun you are artistic ke, macam tu. Kat situ lagi legit and valid. Kalau test yang kita buat tu sekolah menengah tu. Itulah, yang tu lah. Kena buat barulah sebab tak ingat dah. Tak apa. Free. It's free dekat internet. Tak ada masalah. So guys, boleh check dulu test tu. Test kerjaya. Cari je. Kau lah kan. Lepas ni ada yang minat jadi polis. Tapi sebenarnya tak sesuai jadi polis. Boleh check dulu. Betul. Kadang-kadang minat boleh. Tapi kena tengok saiz badan jugalah. Kena tengok ukuran di badan. Apa peribahasa? Ukur baju di badan sendiri. Yes, ukur baju di badan sendiri ya kawan-kawan. Pandai kita. Macam tu. Budak bahasa Melayu kan, kalau tak tahulah. Menangis cikgu sekolah rendah. Okay guys, kita tutup segmen 3 di sini. And kita tamatkan juga episod 9 dekat sini. So, jangan lupa tunggu podcast minggu depan. Episod terakhir, episod 10. Which is yang bertajuk What Woman Brings to the Table. Yes, and I'll bring someone who can completely tell di situ kita akan melihat pendapat lelaki dan perempuan. Okay guys, stay tune. Jangan pergi mana-mana. Pergilah dulu mana-mana. Tapi kembalilah pada hari Isnin minggu depan. Okay guys. Bye. Bye. Thank you. Okay guys, sampai di sini saja episod ke-9 kita yang bertajuk MBTI. Okay, so sekarang bila korang dah dengar podcast ni, mesti korang dah tahu kan apa itu MBTI dan apa maksud setiap huruf dalam MBTI itu, macam ISFP apa, ENTJ apa. And actually korang boleh pergi dekat Google. Kalau korang yang belum tahu korang punya MBTI apa, actually korang boleh pergi dekat Google and korang boleh cari MBTI test. Nanti dia akan keluar and korang maybe kena jawab soalan. Banyaklah juga soalan dia, and korang just perlu jujur dengan diri korang and jawab soalan tu, just relax and memang ikut korang punya personality lah. So nanti korang dah submit je semua soalan tu, dia akan keluar lah korang punya personality, apa korang punya kerjaya yang sesuai atau dengan apa tu artis ataupun individu-individu terkenal di dunia ni yang mempunyai personality sama dengan korang, and
ada yang test yang dia boleh tunjuk tau pasangan korang ni macam mana, korang sesuai dengan type apa. Jadi sebenarnya MBTI ni dia boleh bantu kita untuk tentukan pasangan kita juga macam tu. So bagi yang belum ambil MBTI test ni, korang boleh ambil dulu MBTI test ni. Just macam yang Syah kata tadi. Sekejap ya. Okey, saya kembali. Sorry ya, batuk sikit sebab memang tak sihat. Macam yang saya sama macam yang Syah kata tadi, sebenarnya MBTI ni dengan psikologi dia sebenarnya tak adalah kena-mengena sebenarnya. Tapi orang sama sekarang ni kan dia suka sangat buat MBTI test ni sebab dia macam accurate jugalah MBTI test ni. And lagi satu, MBTI ni dia macam lebih moden. Dulu orang-orang dulu kalau dia nak tengok dia ngam atau tak, dia dengan seseorang tu dia sesuai ke tak, dia orang tanya apa ya, tak siap, darah tak siap, macam what's your blood type, darah kau apa. Kalau O, dia tak tahulah macam dia orang kira macam tu. Saya pun tak tahu macam dia orang kira. Okay, sorry. Kembali lagi. Dengarkan suara saya ni memang ragam sikit sekarang ni sebab tak tahulah kenapa. Kalau raya je mesti saya tak sihat. Macam tu. Maybe dia tak nak bagi saya beraya seronok sangat agaknya kan. Okay, saya kembali lagi. Saya takkan edit sebenarnya tahu benda ni. Jadi maybe korang akan dengar lah bunyi bising batuk saya tu. Saya minta maaf lah ya kalau tiba-tiba korang pakai earphone ya, tiba dengar bunyi batuk. Macam tu mesti korang akan macam sakit ni. Sorry lah sebab saya ni sebenarnya tak pandai mengedit. Macam tu. Saya ni dengan IT, saya tak berapa nak ngam sangat dengan IT ni. And okay, sampai mana saya tadi? Oh ya, MBTI dengan psikologi kan. Okay, MBTI dengan psikologi ni macam Syah kata tadi, dia macam tak adalah ada kena-mengena sangat. Dia just for fun I guess. And dia ada accurate dan ada masa dia tak accurate. So ada masa kita boleh percaya dengan MBTI ni, and ada masa kita tak boleh percaya sangat lah dengan MBTI ni. Sebab yang buat soalan ni manusia juga kan. And sebelum saya mengakhiri episod ini, saya nak bagi spoiler sikit lah untuk episod terakhir kita selepas ini, yang bertajuk What Woman Brings to the Table. Tapi walaupun tajuk dia What Woman Brings to the Table, kita takkan bercakap sepenuhnya tentang woman. Kita juga akan mengambil perspektif lelaki, dan kita akan berbual tentang lelaki dan perempuan. Kita juga akan menanyakan apa yang perempuan expect, what do they expect from men in a relationship. So dia bukan just perempuan saja, dia boleh juga kepada pasangan lelaki. Kita nak tanya diorang lah, apa yang diorang expect sebenarnya daripada pasangan diorang ni bila diorang bercinta, bila diorang bertunang, bila diorang berkahwin, bila diorang mula melangkah ke arah hubungan yang lebih serius. So dalam episod yang ke-10 ni, kita akan sekali lagi bersama dengan Akbal, iaitu tunang kepada Syah, dan kita akan mendengarlah
apa sebenarnya daripada bal ni mewakili lelaki lah. Apa sebenarnya lelaki aspek dalam hubungan dengan perempuan, dan apa sebenarnya perempuan yang diwakili oleh Syah, aspek lelaki ni bahawa dalam hubungan dia orang. Adakah duit ke, ataupun kepimpinan dia ke, ataupun intelligence, or do the aspect dia spouse, dia pasangan to manage their own money or what. Like ada setengah couple ni macam your money is my money and my money is my money, macam tu. So kita nak tanyalah diorang, diorang ni sebagai salah satu contoh hubungan yang saya ambil lah. Sebab dalam kalangan kawan-kawan saya, diorang ni je yang saya kenal yang memang pasangan, yang betul-betul pasangan. Jadi kita akan membual dengan diorang. So stay tune guys untuk episod ke-10 selepas ini, yang juga merupakan episod terakhir bagi podcast saya yang bertemakan Ada Apa Dengan Cinta. So stay tuned guys. Bye.